Assalamualaikum semua, minta maaf celah dalam yang ada dekat sini maupun yang dalam live ada 6.9k ni. Saya nak minta tolong doakan untuk mak ngayang kat saya, Puan Zawiyah dan Abdul Samad bin Abdul Sawab. Semoga dipermudahkan urusan selalu, dipanjangkan umur, disiapkan tubuh badan dan kadar fikiran. Semoga mereka berdua disenangkan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin. Dan doakan untuk ibu ayah kedua juga, semoga sihat selalu, kuat, semoga sihatlah tubuh badan, insyaAllah. Dan urusan selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Iman memang sangat straightforward dengan dia punya bling, dengan dia punya brushing tu kan, memang nampak lah kan. Kita nak tanya kalau saat ini detik ini Nazrah punya kini macam mana? Sejauh mana? Sebab itu kan kita tak payah cakap pun memang kita nampak. Takkan di live, takkan di video, memang kita nampak. Cuma Nazrah ni sebab dia sangat ketika emosi. So macam so nak tahu juga lah dari buku hati itu sebenarnya sejauh mana Nazrah punya feeling sekarang tu mana? Thank you. Saya jawab bising boleh bising. Okey, sejujurnya saya ni ingat tak dulu waktu baru-baru Iqmal confess kat saya kat karaoke dia. Itu semua ada masa confess kat kita orang ada semua ada. oh, saya ingat tak suka bilik sebelah karaoke. Okey. Okey, pada malam tu saya sejujurnya memang ingatkan konten. Sebab ni lah, sebab kita banyak orang konten cinta-cinta macam tu kan. Saya tanya dia, lepas habis tu saya tanya, Mal, betul ke mana konten ni? Kau konten ni? Kalau konten cakap konten. Saya nak minta payment kalau untuk konten. Tak ada payment kan. Lepas tu dia kata, minta kamera, tak ada kamera, tak ada mic, apa memang dia cakap, betul lah, aku serius, betul. Lepas tu, waktu situlah saya mula orang kata, macam mana saya orang kata buka hati sikit lah. Saya rasa macam, okay, why not? Mungkin lah kan dah sampai setuju, mungkin dah inilah mungkin waktunya nak kenal kan. Jadi step by step saya dah mula orang kata, adalah sedikit perasaan tu. Sampai sekarang alhamdulillah perasaan dah makin bertambah. Bagi tak siapa nak kahwin, tapi tak boleh, saya dah kena family saya ni. Tapi insyaAllah lah, insyaAllah benda ni betul. Feeling tu memang betul-betul nyata dan memang ada. Saya betul-betul suka dengan dia juga. InsyaAllah kita akan ke satu destinasi. Saya ni kena buat emosi, tapi sekali bagi saya bagi betul. Memang saya suka dia. InsyaAllah. Doakanlah kita orang jodoh berpanjang ni, insyaAllah. Dulu family belah saya, family saya alhamdulillah okey. Mak saya, mak saya sampaikan salam kepada semua. Waalaikumsalam. Jadi mak saya dan ayah saya dulu okey. Cuma ayah saya lah saya macam pasal kawat pun ayah saya serius. Ayah saya betul-betul tanya, boleh tak kawat? Sebab ayah saya kan bekas besar tentera kan. Jadi ayah saya memang niat dia tu nak menantu yang lebih kuat askar macam tu. Tapi yang datangnya model, yang datangnya handsome. Gagal sangat. Tapi ayah saya suka. Ayah saya kata dia orang macam nampak teratur. Dia betul. Dia nampak teratur. Walaupun dia buka semua, buka sono, dia teratur. Dan benda tu yang penting dalam kan. Kita nak cari lelaki yang teratur kan. Macam yang kata lelaki yang ada kelahiran. Ya, betul. Yang itu kita nampak dekat dia. Betul. Ya. Nyawik. Nyawik. Itu dah dengan saya akan realisasikan konten tu dengan saya. Orang semua. So setakat ni datang dengan Iqmal, macam mana feel dia? Alhamdulillah, saya rasa sekarang pun kata malu. Apa ni seronok alhamdulillah sebab sebelum ni saya kekuatan dengan Aziz.
kita pergi rumah tadi ada seorang. Mana Kak Fadila? Mana Kak Fadila tadi? Ada seorang tadi. Saya selalu ke rumah dia kat ini Kuantan ni lah. Cuma kali ni bila datang Iqmal, saya rasa macam dia betul-betul bawa saya ke dalam kampung dia, ke dalam suasana yang dia selesa lah dekat Kuantan ni kan. Banyak dia bercakap, oh sini aku selalu pergi ni aku selalu pergi kat sini, aku selalu jadi saya rasa seronok, saya rasa lagi dekat dengan Kuantan. Sebelum ni sebagai tetamu, sekarang sebagai orang kata apa, bakal menjadi kampung saya juga sebenarnya. InsyaAllah. Ketua. Betul ke konten ke Kak Nazrah? Kalau konten, kami nak padam nama Iqmal dekat konten ni. Tengok kalau bergema tu soalan yang paling famous lah. Tapi Iqmal tahu, Jerome pun dah tahu, apa yang akak pun dah tahu kan. Okay, cuma kita ketengahkan lagi sekali. Okay, perasaan ni valid, jelas, betul, jujur dan jitu. Terima kasih, balik dulu. like kat sungai. Cuma Iqmal cakap dia cuma bukan ke arah negatif, cuma Hazan pun minta, Nazrah pun minta masa. Benda ni betul, kami dalam mengenal lagi, mengenal sebab dia pun tak pernah apa-apa lagi dan Iqmal pun tak pernah berada dalam apa-apa hubungan lagi sebelum ni. Ini first macam tu, jadinya Iqmal masih lagi belajar dan mungkin sebab tu Allah hantarkan akak-akak dan abang-abang yang berpengalaman pun untuk Iqmal tanya-tanya. Sebenarnya ada je yang Iqmal tanya personal, kalau perempuan merajuk nak kena buat apa, tapi rupanya ada macam-macam. Ada perempuan ni dia jenis alpha, ada perempuan ni dia jenis yang macam suka dipujuk, ada perempuan tak suka dipujuk, ada perempuan suka macam ni, ada perempuan suka macam ni. Jadi Iqmal masih lagi dalam Okey, dia suka dipujuk. Nazrah macam mana? Nazrah suka duit. Jadi kepada yang sedang melihat lagi Malaysia, Iqmal dan Nazrah akan buat tour satu Malaysia untuk semua. Tapi kita akan pilih satu daerah yang macam okey bagi dekat untuk semua daerah dekat. Tak apalah, kita orang bagi laluan. Kita orang punya pusing balik lah. Kita dah dapat ini pun alhamdulillah. Tentang dulu tu pondasi sini balik. Okey. Bagian sini saja, bagi yang faham lah. Tapi boleh je kalau jenama yang luar nak datang pun boleh juga. Untuk ini tu Iqmal fast pada Ustaz ataupun akak-akak yang Ya, dia orang sangat surprise, terkejut jauh. Nak terkencing ni. Macam aku ajar Taranum tu. Tarik nafas, tahan. Okey. Ya, kena. Apa susu tu? Dia sebelah susu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا Duduk semua. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار Okey, lulus. Okey. Ada.